Peristiwa malam itu masih segar dalam ingatan saya saat seseorang menghampiri saya yang sedang tertidur di sofa ruang tamu. Walaupun badan saya tidak stabil kerana mabuk, saya masih dapat merasakan kehadiran seseorang yang sama-sama. Bunyi tapak kaki yang mendekat dengan berhati-hati, malah desahan nafas yang ditahan. Selamat sejahtera semua, nama saya Siti Zahara, berumur 42 tahun. Kisah yang akan saya sampaikan hari ini adalah mengenai fasa paling keliru dalam hidup saya. Mungkin anda juga pernah mengalami kesunyian yang serupa. Kekosongan dan dahaga yang datang pada usia pertengahan, ia berlaku kira-kira 5 tahun yang lalu. Ketika itu, saya sedang hanyut selepas perkahwinan pertama saya musnah. Penceraian meninggalkan luka yang jauh lebih dalam daripada yang saya sangka. Ketakutan untuk hidup bersendirian, rasa bersalah kerana gagal dan ketidakpastian tentang masa depan, semua perasaan itu bercampur baur, membuatkan saya sukar tidur setiap malam. Kemudian, saya bertemu dengan suami saya sekarang, Tuan Razali. Tuan Razali bekerja sebagai ketua cawangan serantau di sebuah syarikat logistik dan sejak pertemuan pertama, dia kelihatan seorang yang boleh dipercayai. Dia seorang yang tenang, stabil dari segi kewangan dan yang paling penting, dia melayan saya dengan begitu mesra. Rasanya tidak lama untuk saya memutuskan untuk berkahwin semula. Pada awal perkahwinan kami semuanya berjalan lancar. Kami makan di luar bersama-sama setiap hujung minggu dan kadang-kadang pergi melancong. Walaupun Tuan Razali sering keluar kawasan untuk urusan kerja seperti ke Johor Bahru, Pulau Pinang atau Kuantan, saya tidak menganggapnya sebagai masalah besar. Malah, saya fikir ia bagus kerana kami berdua mempunyai masa untuk diri sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, sesuatu mula berubah. Kekerapan perjalanan urusan kerjanya semakin meningkat sehingga dia tiada di rumah selama 3, malah kadang-kadang 4 hari seminggu. Apabila Tuan Razali pulang pada hujung minggu, dia akan menghabiskan sebahagian besar masanya berbaring di sofa kerana keletihan. Rasanya seperti kami bersama, tetapi tidak benar-benar bersama. Kesunyian ini satu perasaan yang aneh, kekosongan yang dirasai walaupun ada seseorang di sisi. Rasa kecewa apabila seseorang berada dalam jangkauan tetapi terasa begitu jauh. Saya seorang yang mementingkan sentuhan fizikal. Perkara-perkara biasa seperti berpegangan tangan, bersandar di bahunya sambil menonton TV atau berpelukan ringan sebelum tidur. Tetapi, detik-detik seperti itu semakin hilang antara saya dan Tuan Razali. Pada mulanya, saya cuba mengatasi kesunyian dengan bertemu rakan-rakan. Berbual sambil minum segelas 2 wain pada waktu malam, pergi menonton wayang dan sebagainya. Namun, apabila saya pulang ke rumah, hanya ruang kosong yang menanti. Akhirnya, hari-hari saya minum seorang diri semakin bertambah. Ketika saya semakin terbiasa dengan kesunyian itu, pada suatu hari, anak lelaki Tuan Razali, Amirul, berpindah masuk ke rumah kami. Amirul, seorang pelajar tahun akhir universiti, memutuskan untuk keluar dari asrama dan berulang-alik dari rumah. Dia seorang pemuda berusia 25 tahun. Amirul tinggi lampai dan bertubuh tegap. Wajahnya kacak dan personalitinya yang ceria membuatkan suasana rumah menjadi lebih hidup. Pada awal perkahwinan semula saya, kami berdua agak kekok, tetapi selepas beberapa bulan, hubungan kami menjadi seperti ibu dan anak yang semula jadi. Saya melayan Amirul dengan baik. Saya menyediakan sarapan untuknya setiap pagi, memotong buah-buahan untuknya apabila dia pulang dari universiti dan kadang-kadang menepuk bahunya. Saya menganggapnya sebagai sentuhan fizikal yang biasa, tanda kasih sayang yang wajar antara seorang ibu dan anak. Namun entah sejak bila, saya mula merasakan reaksi Amirul sedikit berbeza. Dia akan mengelak pandangan mata apabila saya memakai gaun tidur sutera atau kelihatan sedikit gementar apabila saya memegang tangannya. Pada mulanya, saya fikir mungkin kerana dia seorang lelaki muda, tetapi getaran halus itu mula mengganggu fikiran saya. Anehnya, ia merangsang saya. Fakta bahawa seseorang menyedari kehadiran saya. Saat saya merasakan seorang lelaki muda melihat saya sebagai seorang wanita, seolah-olah sesuatu yang lama tertidur dalam diri saya mula terjaga. Malam itu juga, Tuan Razali berada di Ipoh untuk urusan kerja. Saya sedang minum wain merah di ruang tamu. Segelas demi segelas, botol itu hampir kosong. Saya tertidur di atas sofa dalam keadaan mengiring, hanya memakai baju tidur sutera nipis berwarna lavender. Namun dalam tidur yang lena, saya merasakan sesuatu yang aneh. Saya merasakan kehadiran sama-sama di bahagian kaki saya.
Terasa seperti hembusan nafas hangat menyentuh kulit saya. Walaupun saya mabuk, deria itu terasa begitu jelas. Apabila saya membuka mata perlahan-lahan, saya nampak susuk tubuh seseorang dalam kegelapan. Seseorang sedang duduk mencangkung di bawah sofa. Rupa-rupanya Amirul. Dia sedang memandang dengan berhati-hati ke arah hujung baju tidur saya, seolah-olah sedang mengintai sesuatu yang terlarang secara sembunyi-sembunyi. Jantung saya mula berdegup kencang. Terkejut, keliru dan rasa teruja yang aneh pelbagai perasaan menyerbu saya serentak. Saya menahan nafas dan hanya berdiam diri. Saya ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh Amirul. Tangan Amirul perlahan-lahan mendekati betis saya. Jaraknya sangat dekat, seolah-olah akan menyentuh tetapi tidak. Saya dapat merasakan tangannya menggeletar sedikit. Dia sedang gemetar. Saya tahu melalui getaran itu. Beberapa minit berlalu. Amirul berundur dengan berhati-hati, membetulkan kedudukan baju tidur saya seperti asal dan kembali ke biliknya seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Saya masih terbaring di sofa, rasa mabuk hilang sama sekali dan fikiran saya menjadi jernih. Degupan jantung saya begitu laju sehingga sukar untuk bernafas. Seluruh badan saya berpeluh. Apa sebenarnya situasi ini? Patutkah saya terkejut, marah atau berpura-pura tidak nampak? Fikiran saya bercelaru. Tetapi anehnya, saya tidak berasa tidak selesa. Sebaliknya, saya merasakan satu ketegangan yang mendebarkan. Fakta bahawa seorang lelaki muda memandang saya dengan pandangan sebegitu. Seolah-olah, satu pengesahan bahawa pada usia 42 tahun, saya masih boleh kelihatan menarik kepada seseorang. Ia adalah perasaan yang sudah lama tidak saya rasai. Keesokan paginya, suasana menjadi kekup. Amirul bangun lebih awal dari biasa dan datang ke dapur, tetapi dia tidak dapat memandang mata saya. Dia hanya menundukkan kepala, makan dengan tergesa-gesa dan terus keluar ke universiti. Saya duduk sendirian di ruang tamu yang kosong, minum kopi sambil berfikir, bagaimana saya harus menerima kejadian semalam. Patutkah saya marah atau lebih baik biarkan sahaja? Sejujurnya, saya tidak marah. Malah, saya menjadi lebih ingin tahu tentang bagaimana Amirul memandang saya. Beberapa hari berlalu. Amirul masih kelihatan seperti mengelak daripada saya. Jika kami terserempak di ruang tamu, dia hanya memberi salam ringkas dan terus masuk ke biliknya. Suatu petang, ketika saya sedang mencuci pinggan di dapur, Amirul datang dari belakang. Dia berdiri di sebelah saya, berkata ingin menolong. Tiba-tiba, dia memeluk saya dari belakang secara sepintas lalu. Rasanya itu tindakan spontan. Amirul sendiri terkejut dengan apa yang dilakukannya dan segera berundur. Pada ketika itu, saya dapat merasakan kehangatan tubuh Amirul, degupan jantungnya yang laju dan sesuatu yang menyentuh pinggang saya, sesuatu yang keras dan panas. Nafas saya seakan terhenti. Perasaan teruja yang aneh datang dahulu sebelum rasa terkejut. Saya tidak dapat menafikan bahawa tubuh saya memberi reaksi yang jujur. Muka Amirul menjadi merah padam. Dia meminta maaf dan terus masuk ke dalam bilik. Saya bersandar pada sinki untuk seketika. Tangan saya menggeletar. Ini tidak sepatutnya berlaku, kata fikiran saya, tetapi badan saya memberi reaksi yang berbeza. Malam itu, saya masuk awal ke bilik tidur. Tuan Razali sekali lagi berada di luar kawasan, kali ini di Kota Baru. Ketika saya berbaring di atas katil, saya terdengar bunyi seseorang di koridor. Bunyi Amirul pergi ke bilik air. Selepas senyap seketika, bunyi tapak kakinya berhenti di hadapan bilik saya. Saya dapat merasakan dia teragak-agak di hadapan pintu, seolah-olah berfikir sama ada mahu mengetuk atau tidak. Tetapi akhirnya Amirul kembali ke biliknya. Saya cuba untuk tidur tetapi tidak dapat melelapkan mata. Saya terus teringat tentang Amirul. Sukar untuk dipercayai bahawa seorang pemuda berusia 25 tahun memandang saya yang berumur 42 tahun dengan cara begitu, tetapi perasaan itu aneh. Perasaan yang sudah lama tidak saya rasai. Menjadi objek keinginan seseorang. Tuan Razali sudah lama tidak memandang saya dengan pandangan begitu. Dia seolah-olah menganggap saya sebagai teman hidup yang selesa sahaja dan itu membuatkan saya kecil hati. Kira-kira sejam kemudian, saya bangun kerana dahaga. Ketika saya berjalan di koridor untuk minum air, saya nampak cahaya keluar dari celah pintu bilik Amirul. Saya berhenti melangkah. Saya tidak tahu apa yang saya fikirkan. Adakah ia rasa ingin tahu atau keinginan untuk mengesahkan sesuatu? Saya mendekati pintu bilik Amirul dengan berhati-hati. Pintu itu tidak tertutup rapat, jadi ada sedikit celah.
Saat saya mengintai ke dalam melalui celah itu, nafas saya seakan terhenti. Amirul sedang duduk di atas katil dan di tangannya ada pakaian dalam saya yang telah saya kumpulkan untuk dicuci. Dia memejamkan mata dan menekuk mukanya pada pakaian dalam saya. Melihat pemandangan itu, seluruh badan saya terasa bergetar. Kejutan dan satu perasaan aneh melanda saya. Aku yang membuatkan budak itu jadi begini. Daripada rasa bersalah, perasaan puas hati yang aneh datang dahulu. Saya senyap-senyap kembali ke bilik. Saya duduk di atas katil dan memandang cerminan diri saya di cermin, seorang wanita pertengahan umur 42 tahun. Walaupun ada sedikit kedutan, saya masih menjaga penampilan. Saya kerap melakukan yoga dan menjaga kulit. Adakah aku masih kelihatan baik? Saya bertanya pada diri sendiri. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Fikiran saya terlalu serabut. Ini jelas salah. Perasaan yang tidak sepatutnya wujud antara seorang ibu tiri dan anak tirinya, tetapi kesunyian sedang menelan saya. Tuan Razali tidak tahu tentang kesunyian saya. Atau mungkin dia tidak mahu tahu. Saya berumur 42 tahun, umur di mana saya masih memerlukan kehangatan seseorang. Keesokan harinya adalah hujung minggu. Amirul bangun lewat dan apabila dia datang ke dapur, dia masih tidak dapat memandang mata saya. Saya menyediakan sarapan seperti biasa. Amirul makan dalam diam. Selepas makan, saya duduk di sofa ruang tamu menonton TV. Amirul yang pada mulanya mahu masuk ke biliknya, teragak-agak lalu duduk di sebelah saya. Wajahnya menunjukkan dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak mempunyai keberanian. Saya meletakkan tangan saya di bahunya dan berkata, "Cakaplah, jangan segan." Sentuhan saya membuatkan badannya sedikit menggeletar. Selepas lama teragak-agak, Amirul berkata dengan suara yang perlahan. Dia kata dia sukakan saya, bukan sekadar sebagai keluarga, tetapi dalam erti kata yang lain. Saya terdiam seketika. Saya tidak tahu bagaimana hendak menerima pengakuannya. Patutkah saya marah? Atau menasihatinya? Amirul menundukkan kepala dan tidak dapat berkata apa-apa lagi. Saya mengusap belakangnya dengan lembut. Tanpa berkata apa-apa. Saya hanya duduk di sisinya, menemaninya. Sejak hari itu, wujud satu ketegangan yang tidak kelihatan di antara kami. Kami saling menyedari kehadiran satu sama lain, tetapi berhati-hati agar tidak melintasi batas. Namun, kami berdua merasakan bahawa garisan itu semakin kabur. Setiap kali Tuan Razali pergi keluar kawasan, suasana di rumah berubah secara aneh. Ruang yang hanya didiami oleh saya dan Amirul dipenuhi dengan ketegangan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Walaupun kami berada di ruang tamu bersama, perbualan kami tidak banyak. Kami hanya menghabiskan masa dengan menyedari kehadiran masing-masing. Suatu petang, saya sedang minum wain di ruang tamu apabila Amirul keluar dari biliknya dan duduk di sebelah saya. Dia menghulurkan gelas, meminta untuk minum bersama. Saya menuangkan wain untuknya. Kami minum tanpa kata. TV terpasang, tetapi tiada siapa yang benar-benar menontonnya. Hanya bunyi nafas kami dan bunyi gelas diletakkan yang kedengaran. Amirul memulakan perbualan. Dia kata saya kelihatan lebih sunyi sejak kebelakangan ini. Walaupun dia ada di sisi, saya masih kelihatan sunyi. Saya terdiam seketika sebelum menjawab dengan jujur. Memang betul. Semakin meningkat usia, rasa sunyi itu semakin ketara. Amirul memegang tangan saya. Dia kata dia akan menemani saya. Dia mahu memastikan saya tidak berasa sunyi. Saya memandang tangannya. Tangan yang besar dan hangat. Tanpa sedar, saya menggenggam tangannya dengan erat. Kami duduk lama tanpa kata, hanya berpegangan tangan. Itu sahaja sudah cukup menenangkan. Fakta bahawa seseorang ada di sisi saya. Seseorang yang memegang tangan saya. Sejak malam itu, hubungan saya dengan Amirul berubah sedikit demi sedikit. Kami masih tidak melintasi batas, tetapi kami tidak lagi menafikan perasaan kami terhadap satu sama lain. Apabila saya kelihatan sunyi, Amirul akan datang dan memegang tangan saya, dan saya akan bersandar pada kehangatannya. Walaupun saya tahu ia salah, saya tidak dapat menghentikannya. Sejak hari itu, rutin harian kami berubah secara halus. Secara luaran, kami masih seperti ibu dan anak biasa. Sarapan bersama pada waktu pagi, menonton TV bersama pada waktu petang. Tetapi udara di sekeliling kami tidak lagi sama seperti dahulu. Setiap kali Amirul berjalan melintasi saya, terasa ketegangan yang halus. Saya juga tahu pandangan Amirul akan mengikut saya apabila saya melintasi ruang tamu. Dan saya juga menyedari kehadiran Amirul. Suatu petang,
Pada hari Tuan Razali berlepas ke Pulau Pinang untuk urusan kerja selama 3 hari, suasana di antara saya dan Amirul sunyi. Saya sedang minum wain merah di ruang tamu apabila Amirul keluar dari biliknya dan duduk di sebelah saya. Dia menghulurkan gelas, mengajak minum bersama. Kami minum tanpa kata. Berita sedang disiarkan di TV, tetapi tidak masuk ke telinga kami. Kami hanya menghabiskan masa dengan menyedari kehadiran masing-masing. Amirul memulakan perbualan dengan berhati-hati. Dia kata saya kelihatan lebih tertekan sejak kebelakangan ini dan dia ingin membantu jika ada apa-apa. Saya menjawab tidak apa-apa, tetapi suara saya bergetar. Sebenarnya saya sunyi. Terlalu sunyi. Amirul memegang tangan saya. Tangan yang hangat seperti biasa. Saya ingin bersandar pada kehangatan itu. Selepas menghabiskan 2 botol wain, badan saya terasa lesu. Saya bangun untuk pergi ke bilik tidur dan Amirul memapah saya. Kami berjalan bersama-sama di koridor hingga ke bilik tidur. Apabila saya berbaring di atas katil, Amirul tidak terus pulang. Dia duduk di sisi saya dan mengusap rambut saya. Sentuhannya lembut dan berhati-hati. Saya suka sentuhan itu. Ia adalah jagaan hangat dari seseorang yang sudah lama tidak saya rasai. Entah berapa lama masa berlalu, Amirul berbaring di sebelah saya. Hanya dengan berada di sisi saya sudah cukup menenangkan. Saya menggenggam tangan Amirul dengan erat. Kami merasakan kehangatan tubuh masing-masing tanpa kata. Itu sudah memadai. Rasa sunyi itu perlahan-lahan reda. Keesokan paginya, Amirul sudah kembali ke biliknya. Saya terjaga sendirian dan memandang siling. Perasaan bercampur baur melanda. Rasa bersalah dan pada masa yang sama, rasa kepuasan yang sudah lama tidak dirasai. Adakah ini betul? Bolehkan saya teruskan? Saya bertanya pada diri sendiri, tetapi tiada jawapan. Sejak hari itu, setiap kali Tuan Razali pergi keluar kawasan, Amirul akan menemani saya, memegang tangan saya, kadang-kadang memeluk saya. Kami saling menenangkan. Kami tidak melangkah lebih jauh, tetapi itu sudah cukup menjadi kelegaan besar bagi saya. Kehangatan Amirul mengisi kekosongan saya. Masa berlalu dengan pantas, musim graduasi Amirul semakin hampir. Amirul yang berjaya mendapat pekerjaan di sebuah syarikat besar memutuskan untuk berpindah keluar dan tinggal berhampiran pejabatnya. Apabila tarikh perpindahannya ditetapkan, sebahagian hati saya terasa hancur. Jika Amirul pergi, saya akan kembali bersendirian. Kehangatan dan ketenangan itu tidak akan saya perolehi lagi. Tetapi sesuatu yang aneh berlaku. Semasa persiapan perpindahan Amirul, Tuan Razali mula berubah. Dia telah ditukarkan ke jawatan dalaman di syarikatnya dan perjalanan urusan kerjanya berkurangan secara mendadak. Apabila masanya di rumah lebih banyak, Tuan Razali mula memberi lebih perhatian kepada saya. Dia mula membeli bunga semasa pulang dari kerja dan mengajak saya keluar pada hujung minggu. Kami kembali berpegangan tangan dan menonton wayang bersama. Perasaan saya bercampur baur. Hubungan dengan suami semakin baik sudah tentu satu perkara yang bagus. Tetapi pada masa yang sama, ia bermakna masa saya bersama Amirul akan berkurangan. Amirul juga tahu akan hal itu. Pada hari-hari Tuan Razali ada di rumah, Amirul tidak datang ke bilik saya. Kami saling merindui tetapi menjadi lebih berhati-hati. Akhirnya, tibalah hari perpindahan Amirul, hari di mana semua barangnya dibungkus dan dipindahkan ke sebuah pangsapuri studio berhampiran pejabatnya. Tuan Razali, sebagai tanda tahniah, telah menempah meja di sebuah restoran daging panggang untuk makan malam. Kami bertiga makan bersama. Tuan Razali memberi banyak nasihat kepada Amirul, bekerja dengan baik, jaga kesihatan dan kerap pulang ke rumah. Saya makan dalam diam sambil memandang Amirul. Amirul juga memandang saya. Kami saling berpandangan tanpa kata. Ia adalah ucapan selamat tinggal kami yang tiada siapa tahu. Malam itu, Tuan Razali tidur awal kerana penat. Saya sedang minum wain terakhir saya di ruang tamu. Amirul datang dan duduk di sebelah saya. Dia berkata ingin berbual sebentar. Saya mengangguk. Amirul memegang tangan saya. Dia berkata dia akan banyak memikirkan saya di sana nanti. Dia akan merindui saya setiap malam. Saya menggenggam tangannya dengan erat. Saya juga, bisik saya akan sangat merindukan kamu. Amirul memeluk saya dengan erat. Dalam pelukannya, saya menahan air mata. Kami berpelukan lama tanpa kata. Itulah pelukan terakhir kami. Keesokan paginya, Amirul mengemas barang-barangnya dan meninggalkan rumah. Tuan Razali dan saya menghantarnya hingga ke pintu.
Amirul memeluk saya sekali lagi. Dia berjanji akan kerap pulang. Saya tersenyum dan mengangguk. Melihat keretanya hilang di selekoh, hati saya terasa kosong. Terasa seperti kehilangan sesuatu yang sangat penting. Sejak hari itu, kehidupan saya kembali normal. Hubungan saya dengan Tuan Razali menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Suami saya meluangkan lebih banyak masa untuk saya dan saya juga berusaha untuk memulihkan hubungan kami. Dengan kurangnya perjalanan kerja, masa kami bersama semakin bertambah. Kami berjalan-jalan pada hujung minggu atau pergi menonton wayang. Kami lebih kerap berpegangan tangan dan bersandar di bahu satu sama lain. Melalui semua ini, saya sedar. Apa yang saya inginkan selama ini hanyalah kehangatan biasa seperti ini. Namun, kadang-kadang saya teringat akan Amirul. Sentuhan tangannya yang hangat, semangat mudanya, saya merinduinya. Tetapi itu semua sudah berlalu. Amirul pulang ke rumah kira-kira sebulan sekali. Dia hanya datang apabila Tuan Razali ada. Dia seolah-olah mengelak untuk bersendirian dengan saya. Itulah yang betul. Kami terpaksa menjaga batas demi kebaikan kami berdua. Beberapa bulan berlalu, suatu hari, Amirul membawa pulang teman wanitanya, seorang gadis yang cantik dan ceria. Saya menyambutnya dengan mesra. Amirul sedikit mengelak pandangan mata saya semasa memperkenalkan teman wanitanya. Saya tersenyum dan berkata mereka nampak sepadan. Malam itu, sendirian di dalam bilik, saya menangis dalam diam, rasa lega dan kehilangan datang serentak. Ini benar-benar sudah berakhir, fikir saya. Melihat kembali, pada masa itu, saya adalah seorang wanita lemah yang tenggelam dalam kesunyian. Itu jelas satu pilihan yang salah. Tetapi saya tidak menyesal sepenuhnya akan masa itu. Amirul dan saya saling menenangkan dan berjaya melalui masa yang sukar. Walaupun ia bukan cara yang betul. Inilah yang saya pelajari pada usia 42 tahun. Kesunyian bukanlah sesuatu yang boleh diisi oleh orang lain. Ia adalah sesuatu yang harus diterima dan ditanggung sendiri. Dan ketenangan sebenar datang bukan dari kehangatan sementara, tetapi dari rutin harian biasa yang dikongsi bersama untuk jangka masa yang panjang. Hubungan saya dengan Tuan Razali juga banyak berubah. Kami menjadi lebih jujur antara satu sama lain. Saya memberitahunya bahawa saya sunyi dan memerlukan lebih banyak perhatian. Tuan Razali meminta maaf dan berjanji akan berusaha lebih baik. Sekarang kami menjalani kehidupan yang agak tenang. Kadang-kadang Amirul datang ke rumah bersama teman wanitanya. Melihat Amirul tersenyum ceria, saya berasa lega. Anak itu sedang menjalani hidupnya dengan baik. Dan saya juga sedang menjalani hidup saya di tempat saya. Ia mungkin tidak sempurna, tetapi bukan kehidupan yang buruk. Adakah anda juga sedang tenggelam dalam kesunyian yang mendalam? Adakah anda menderita kerana kekosongan yang tidak dapat diisi? Sebelum anda membuat pilihan yang salah seperti saya, ingatlah ini. Jawapan kepada kesunyian tidak terletak pada hubungan terlarang. Ketenangan sejati bermula dengan melihat ke dalam diri sendiri dan melalui perbualan jujur dengan orang di sisi anda. Saya telah melalui jalan yang tidak boleh diundur dan kembali. Nasib baik saya dapat kembali ke landasan tanpa luka yang besar. Tetapi tidak semua orang bernasib baik begitu. Saya berharap anda semua akan membuat pilihan yang bijak. Sekian sahaja cerita saya. Terima kasih kerana sudi mendengar saluran cerita kehidupan ini hingga ke penghujungnya. Saya harap kisah hari ini dapat memberi sedikit ketenangan atau pengajaran kepada anda. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan butang langgan, suka dan notifikasi. Setiap klik anda amat bermakna bagi kami. Dan jika anda boleh tinggalkan komen memberitahu dari mana anda menonton video ini, kami akan amat menghargainya. Komen anda memberi kami semangat untuk menghasilkan video seterusnya. Pada masa akan datang, kami akan kembali dengan kisah kehidupan yang lain. Semoga semua sihat dan selamat sejahtera. Terima kasih. 80,2